Okey, Assalamualaikum guys. Hari ni kita ada sebiji lagi SMIM ADX TG. Kita nak bagi lower belakang lah. Okey, depan kita dah bagi lower. Sebenarnya kita nak bagi lower belakang lah. Okey, untuk belakang ni kena beli ni lah. Dia punya lowering kit. Okey, tapi yang ni aku dah modify sikit. Nampak? Aku tebuk satu lagi lubang. Kalau kita pakai lubang asal ni paling rendah ni, dia akan jadi terlampau rendah. Pakai lubang ni. Jadi aku nak try, aku tebuk satu lubang lagi. Okey, dia akan rendah tapi tak terlalu rendah lah. Okey, kita tengok ukuran dengan yang asal. Okey, tengok yang asal. Tengok kat sini lah. Lubang bawah kita bagi center. Okey, dia lari dalam setengah lubang lah. Setengah lubang macam tu. Kalau ke yang asal ni dia jadi terlampau jauh. Jadi terlampau rendah. Jadi kita try yang ni lah. Kita try, nanti kita try suruh owner naik macam mana. Kalau rasa nak rendah lagi, baru kita bagi rendah yang ni pula. Okey, jom kita try pasang. Tapi ni kena tebuk lah. Dua-dua kena tebuk. Ini pun tebuk. Okey. Ini yang asal. Okey, macam biasa, double stand kena cabut kena buka double stand, side stand pun kena buka. Kena ada jack lah. Okey, jom kita try pasang. Settle lah, kita dah buat penukaran lowering kit. Okey, nampak tu lowering kit. Okey, yang ni tak terlampau rendah lah. Masih banyak lagi gap lah. Boleh lah kalau next kalau rasa nak rendah lagi boleh, tapi dia takut nanti belakang tu jadi nampak tak cantik sebab dia rasa macam belakang tu rendah sangat daripada depan. Sebab depan dah maksimum ni. Depan sebab dia dah sangkut dengan cover. Kalau boleh grind cover ni, boleh rendahkan lagi, baru kita boleh perendah belakang lagi. Okay, so far okay. Tongkat tepi pun tak sangat-sangat. Saya pun try double stand, tengok senang tak senang. Kita try double stand lah. Okay, masih boleh lagi lah double stand. Okay. Okay, dia lebih tinggi lah. Kalau kita double stand pun dia lebih tinggi. Lebih kurang 3 jari. Kita tak ukok tadi yang sebelum. Patut kena ukok baru tahu. Okay, settle.